Rasanya semua umum tak apa tahu ke tentang sekarang musim pemilihan parti, dan insyaAllah saya juga akan bertanding sebagai Timbalan Ketua Wanita Pusat lah. Parti ni lebih kepada katanya jiwa lah, tapi sebenarnya saya sendiri ni parti ni sebab saya anggota parti, sayang parti, dan saya masuk dalam pertandingan ni juga disebabkan oleh Akaumbi juga, permintaan oleh Akaumbi, rakan-rakan dan sebagainya. Tapi sebenarnya jiwa sebenar saya adalah aktivis dan juga untuk isu-isu wanita. Dan macam hari ni lah saya bawa isu-isu wanita, isu-isu kanak-kanak. Itu kepentingan keutamaan. Dan sekiranya saya menang adalah bonus untuk saya, itu je. Ya, sebagai aktivis NGO, isu dia tak ada batas. Tak ada batas. Tak ada batas. Tak ada apa ni? Dan ruang pun saya nak masuk pun sangat luas. Ya, betul. Satu amanah lah. Bila dah diberi tu satu kepercayaan, so kena buat lah.